Apabila rawatan dijadikan amalan bulanan, ia berfungsi seperti penyelenggaraan dalaman. Sama seperti badan kita yang memerlukan rehat dan pemakanan yang baik. Rohani, hati dan jiwa juga memerlukan pembersihan dan penguatan secara konsisten. Jadikan rawatan dan terapi Al-Quran sebagai gaya hidup setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Rawatan dan terapi Al-Quran bukan sekadar sebagai kaedah merawat penyakit dan masalah. Ianya adalah satu gaya hidup dan ibadah yang sangat dituntut dalam Islam. Ramai individu hanya mencari rawatan apabila keadaan sudah berat, sedangkan penjagaan sebenar perlulah bermula sebelum masalah muncul. Dalam kehidupan moden yang penuh tekanan, jiwa sentiasa terdedah kepada keletihan emosi, gangguan halus dan ketidakseimbangan dalaman. Tanpa penjagaan berkala, apa yang nampak kecil akan terkumpul menjadi beban besar. Rawatan dan terapi Al-Quran bukan sekadar untuk menyembuhkan, tetapi untuk menstabilkan jiwa agar sentiasa berada dalam keadaan tenang dan terkawal. Apabila rawatan dijadikan amalan bulanan, ia berfungsi seperti penyelenggaraan dalaman. Sama seperti badan kita yang memerlukan rehat dan pemakanan yang baik. Rohani, hati dan jiwa juga memerlukan pembersihan dan penguatan secara konsisten. Mereka yang menjaga diri secara berkala akan lebih fokus, lebih stabil dalam emosi dan lebih jelas dalam membuat keputusan. Mereka tidak menunggu masalah datang kerana mereka sudah membina benteng sebelum diuji. Inilah perbezaan antara mereka yang sentiasa bersedia dan mereka yang sentiasa terkejut dengan ujian. Hakikat yang jarang difahami ialah gangguan dan tekanan tidak datang sekali, tetapi secara berlapis dan beransur-ansur. Tanpa penjagaan berterusan, seseorang akan kembali kepada keadaan lemah walaupun pernah pulih. Sebab itu ramai yang pernah merasa perubahan besar tetapi tidak dapat mengekalkannya. Bukan kerana rawatan tidak berkesan, tetapi kerana disiplin penjagaan diri tidak diteruskan. Apa yang tidak dijaga akan hilang dan apa yang dijaga akan berkembang. Mereka yang menjadikan rawatan dan terapi Al-Quran sebagai gaya hidup tidak hanya mencari penyelesaian tetapi membina kekuatan dalaman yang berpanjangan. Hidup menjadi lebih tenang, rezeki terasa lebih teratur dan hubungan menjadi lebih seimbang. Jangan tunggu sehingga rohani, hati dan jiwa menjadi terlalu berat baru mahu bertindak. Mereka yang bertindak lebih awal akan sentiasa berada selangkah di hadapan dalam menjaga diri dan kehidupan. Hubungi kami hari ini bagi mendapatkan sesi rawatan anda secara eksklusif, profesional dan selamat. Pusat Rawatan Al-Qayyum, cahaya kesejahteraan hidup.